Nasi goreng sakit jiwa tu bang. Baik. Ini nasi goreng bang? Ni nasi goreng petai. Baik. Yang buat sakit jiwa je, nasi je dengan dia punya sambal je. Allah, sambal sotong. So ni dia punya set lah ni. Yes, ni dia punya set. Udang Kita berapa bagi. ketul bang? Udang kita bagi 4 ketul. Okey. Macam ni berapa ringgit ni bang? Kalau macam ni dua lauk RM25. Baik. So korang rasa murah ke mahal? 5 ayam 5 daging 5 ayam, 5 daging. 10 pieces berapa ringgit kak? RM20 ni. RM20 saja. Baik. So kalau yang besar? Yang besar kalau ni kalau 20 pieces RM40. Baik. Ini dia punya kicap. Kicap. Ada sup juga yang kita boleh makan. Oh dapat tiga-tiga kak? Dapat. Macam ni berapa ringgit kak? Yang ni RM20. RM20 saja. Ya betul. Yang ini yang RM20 RM20. Ni bakar Yang ni kek Kak Azhar bakar. Baik. Kak Azhar, kenapa coklat tinggal ni je Kak Azhar? Coklat ni dah tinggal sikit sebab Kak Azhar dah jual banyak. Lebih Serius kurang 1000 kotak yang benda ni. 1000. Alhamdulillah. Kak Azhar baru pukul berapa dia Allah? Padu. Yang viral hari tu kat Wonder Fest, hazelnut coffee. Serius ah? Nak try? Boleh? Okay. So kita pump dulu. Pump sirap. Kita tuang susu dulu. So ni adalah susu. Right. Baik. And then kopi dia. Oh, so ni adalah hazelnut Hazelnut coffee. Bagi ayam bebas tak kisah? Tak kisah Baik. So dia ada ayam, ikan, tilapia, ikan keli kan? Betul. Bagi kopi goreng. Baik. Baik. Selamat bang. Sambal kita ada 3 level bang. Allahuakbar sambal. Spicy, extra spicy, super spicy. Kindergarten sikit eh? Alright. Oh, cantik. Jerawat boleh lah sikit. Baik. Tadi kita ada promo beli 3 jimat RM5, 39.90 sen. Kalau satu? Satu 14.9. So yang ni boleh makan seorang, 2 orang boleh? 2 orang boleh. So dia adalah diskon. Flavor biasanya pilih sendiri ke atau ada recommendation? Customer akan request Topping ke Adam. kita campur biskop punya. Baik. Macam ni berapa ni Bi? Ini murah je. Macam gini kita jual 20. Kita pun daging, ayam, Baik ayam. Oh, baik. sotong, Sotong. sausage. Baik, sosis. Kita pun cheese. Cheese, selamat be. Allah. Apa berani aja, berani daging, Daging. bumbu bodeh. Baik. Ini pizza mie extra cheese extra cheese. Berapa ringgit ni? Yang ni 30 ni kalau extra cheese. Yang biasa? Biasa 32 ya. Satu bekas dapat 5. Dapat 5 pieces. So ada berries, durian, sardin. Sardin dan dengan sagu gula Melaka. Baik, RM12 je. Ya, kalau untuk ini RM14, kalau untuk yang lain dia RM15. Bismillah. Nice. Terima kasih.